Para ulama, para tabi'in dan orang-orang yang soleh di samping para nabi. Dan moga-moga kita semua ditempatkan di tempat yang sama. Moga-moga besok kita meninggal, bila kita dibangkitkan semula, dibangunkan semula oleh Allah, yang kita jumpa adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang sama-sama pergi surau, sama-sama pergi masjid, sama-sama pergi tuntut ilmu. Dan yang paling seronok sekali bila kita dibangunkan semula, tengok-tengok kita dalam kalangan orang-orang yang ada dengan Nabi. Itu yang paling seronok sekali. Dia dekat waktu tu kita tak payah kenal, orang pun tak payah kenalkan kita, ini Nabi Muhammad, tak payah. Tapi kita pada waktu tu bila kita dibangkitkan oleh Allah, kita sendiri tahu ni adalah Nabi Muhammad, dan kita dibangkitkan bersama dengan dia. Itu adalah saat yang paling gembira. Sebab apa? Bila kita dibangkitkan dengan golongan tu, dengan keliling orang yang macam tu, maksudnya apa? Peluang kita cerah. InsyaAllah kita punya perjalanan tu tiang sirat pun tak susah. Tapi kalau kita tiba-tiba bangun, alamak, ini siapa dah ni? Bukan orang yang sepatutnya. Itu kita kena risau. Sebab apa? Perjalanan di akhirat ni dia tak sama macam perjalanan dekat bumi. Untuk orang yang baik, perjalanannya sangat indah. Untuk orang yang baik, perjalanan sangat indah dekat akhirat. Tapi untuk orang yang tak berapa baik, perjalanannya sangat perih. Dan Allah kata banyak-banyak Allah sebut dalam Quran sari'ul hisab. Apa maksud sari'? Sari' ni cepat. Jadi hukuman Allah ni berlaku serta-merta. Dia tidak akan lambat, tidak akan cepat. Yang dimaksudkan sari'ul hisab ni serta-merta. Bila Allah kata dah sampai masanya untuk dia dihisab, never say no. Tak ada siapa boleh kata tak boleh. Okey, insya-Allah tuan-tuan, kita sambung tajuk kita pada malam ini, iaitu tajuk bakhil. Itu hari kita dah bincang tentang sedekah dan kebaikan sedekah, manfaat sedekah, segala benda dah. Pada malam ni kita nak sambung lagi pada penghujung bab yang sama. Sedekah ni adalah sifat bakhil. Kerana sifat bakhil adalah lawan bagi sifat pemurah. Sifat pemurah apa dia? Saya dah pernah cerita hari itu, adalah orang yang suka memberi. Orang yang suka memberi. Tak kira dalam bentuk sedekah, sedekah yang macam mana sekalipun, dia suka untuk memberi. Sama ada dalam bentuk tenaga, cetusan idea, dalam bentuk wang ringgit dan sebagainya, itu semua termasuk dalam kira sedekah. Itu untuk orang yang pemurah. Dan lawannya adalah orang yang bakhil. Bakhil ni adalah kedekut. Tapi kalau nak tahu lebih detail, kalau orang Melayu ni, dia bakhil dengan kedekut, dia ada level-level dia. Orang Melayu ni dia falsafah dia tinggi sikit dalam sudut bahasa. Sebab tu kalau orang Melayu kadang kata apa, jom try test. Padahal apa, cuba try test. Cuba apa? Cuba tu try lah. Try tu apa? Try tu cuba. Test pun sama cuba juga. Orang Melayu dah hasad, sambung pula belakang, hasad dengki. Orang Melayu nak tunjuk betul-betulnya orang dia punya dengki kan. Yang ni pun sama. Bakhil, kalau orang Melayu bakhil dengan kedekut, dia ada beza. Tapi kalau ikut kata orang Arab, dia tak ada beza lah. Sama, maksudnya orang yang tak nak keluarkan sedekah, orang yang tak nak bayar zakat, itu adalah orang yang kedekut. Tapi kalau orang Melayu, dah ada beza untuk kedekut dengan bakhil. Apa dia beza? Kata orang tua-tua, untuk orang kedekut ni, dia kedekut, tapi adalah juga dia guna duit dia untuk kebaikan dan sebagainya. Adalah juga dia guna duit untuk makan-makan. Ada juga dia guna duit dia untuk beli kereta yang mewah-mewah. Ada juga dia guna duit dia untuk belanja anak isteri, kawan-kawan makan. Kadang-kadang lah 5 tahun sekali. Setahun tak sekali belanja. Tu kedekut tu. Tapi kalau bakhil ni macam mana? Bakhil ni level kedekut dia sendiri pun tak rasa kelebihan duit yang dia ada tu. Duit dia simpan, tidur malam tak lena. Pasal apa? Pasal dia takut duit dia hilang. Hari-hari duk kira. No. Okey, cukup, masuk, simpan. Kalau nak tidur kira lagi. Cukup, simpan. Tak kira tak lena lah, takut hilang.
Nak beli apa-apa pun fikir berkira-kira. Padahal stokin lubang dah. Buka-buka kasut, ibu jari tu jujur. Gini. Tapi nak beli stokin, na'udzubillah punya payah. Kedekut, itu bukan kedekut, itu bakhil lah tu. Padahal duit banyak. Padahal duit dia banyak. Itu kira bakhil lah tu. Tu bila belum tu baru stokin. Yang kawan dan satu lagi tu jangan cerita lah. Kalau macam cerita P. Ramli, ayo, ini barang pun mau jual ya. Dah lubang-lubang. Dia punya apa? Si siapa tu nak jual seluar dalam kan. Apek tu macam cakap apa? Ayo, ini barang pun mau jual lah. Ini baiknya barang tau. Yang itu belum kira lagi. Maksudnya itu tahap bakhil. Guna untuk diri sendiri pun berkira-kira. Sedapnya nasi ayam ni. Tapi tu mahal pula. Lah sekali-sekala makan nasi ayam RM10 apa salah? Takkan hari-hari nasi telur. Muka macam telur dah. Bukan kata tak ada duit ada. Pergilah makan. Jadi itu maksud dia bakhil. Bapak teringin nak ni lah. Ayah teringin nak ni lah. Tak boleh. Berapa ringgit? RM5. RM5 mahal. Tak boleh. Punya kerekut anak minta RM5 pun tak bagi. Bukan hari-hari minta RM5 tak bagi. Itu bakhil lah tu. Lagi pula kalau ikut saya lah. Kalau ikut saya RM5 kira belanja hari ni kira okey lah. Bukan macam zaman kita dulu-dulu. Zaman saya dulu RM1 dapat nasi lemak, dapat air, 50 sen ada balance lagi, boleh simpan. Itu okey lah zaman dulu 90-an. Sekarang mana dapat? Kalau RM1 nasi lemak pun sekarang kalau dekat kantin RM1.50, RM1.30 sen, RM1.40 sen, RM1.50, RM1.80 sen pun ada. Kadang-kadang ada yang RM2. Bidua nasi lemak, kan air lagi. Kan gedebuk nak apa dah RM5. Duit belanja zaman sekarang. Tapi memang jauh beza lah kalau nak dibandingkan. Tengok cerita Grimis P. Ramli. Beli kerang berapa ringgit sekati? Berapa sen sekati? Kacang panjang 2 ikat, punya lah besar, 15 sen aja. Sekarang mana dapat? Itulah nak dibezakan. Tapi itulah, ni semua orang kata hukum dunia tuan-tuan. Dalam dunia ni tuan-tuan, semua perlukan duit. Adakah dekat dunia ni tak perlukan duit? Tak ada. Semua pun dah perlukan duit tuan-tuan. Okey? Sampaikan nak kata dunia ni perlukan duit, bila orang tu ada duit lebih, orang punya hormat pun lain macam. Kalau poket tebal, orang lain sekeliling dia punya hormat lain macam. Kalau takat salam cium tangan, orang lain cium tangan ni. Tapi kalau poket tebal dia sampai siku dia cium. Nak menunjukkan lain macam hormat orang yang poket tebal ni. Tapi itulah orang kata hukum dunia. Mana ada dunia sekarang tak pakai duit? Ada kerja dunia sekarang tak pakai duit? Semua perlukan duit. Walaupun duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya, hampir segala-galanya perlukan duit. Kata orang tua-tua, kapal api muatan syarat. Tu kapal yang bawa kayu api tu, batu-batu warang tu, muatan dia syarat. Lepas tu dia apa? Masuk muara menuju kota. Hina besi kerana apa tuan-tuan? Hina besi kerana karat. Besi kalau karat orang tak pandang lah. Kan? Besi kalau kilat, wow. Tapi kalau dah berkarat, orang pun tengok menyampah. Tak percaya tengok tuan-tuan kereta baru beli berkilat. Sayang, hari-hari polis hari-hari lah. Dah 40 tahun pakai, dah karat-karat, tengok pun menyampah. Pasal apa? Start tak hidup. Kadang-kadang hidup mati balik, semput. Tengok pun menyampah. Besi lama-lama, hina besi kerana karat. Lagi apa? Bak kata orang zaman dulu, manusia ni hina manusia kerana tak berharta. Ini banyak zaman dulu lah. Zaman sekarang ni dah tak macam dulu lah. Maksud apa? Orang zaman dulu ni, kalau orang tu ada harta, dia punya hormat lain macam. Dan kalau tak ada harta, dia akan jadi hina sehina-hinanya.
Tapi sekarang tak berlaku lagi lah. Ke ada berlaku sama sekarang? Ke ada berlaku lagi sama sekarang? Rasa tak ada lah. Kalau orang zaman dulu, kalau yang betul-betul tak ada harta tu betul jadi hamba betul. Orang kata jadi hamba abdi. Memang disepak, diterajangnya je. Tak percaya, tengoklah antara yang dilakonkan, tengok dalam cerita Labu-Labi. Itu memang betul berlaku tu. Kalau dekat tanah Arab orang yang jadi hamba ni, memang dia sepak terajang ni kalau tak puas hati. Zaman dulu lah. Zaman dulu-dulu kalau yang jadi hamba tu, kalau tuan dia suruh buat tak settle, memang dia sepak terajangnya, dihamunnya. Memang dihamunnya. Paling kuat dihamun apa? Keldai. Dia panggil kita keldai. Kita kalau kat Malaysia orang panggil kita keldai, kita tak terasa. Pasal dekat Malaysia kita tak rasa keldai tu hina. Tapi kalau kat Arab, orang panggil kita keldai, kita rasa macam hina betul. Pasal apa? Pasal level keldai kalau dekat Arab macam kita level babi je. Level balik bayar babi. Level hina dia macam tu. Okey lah. Apa pun tuan-tuan, duit ni tak boleh buat mati tuan-tuan. Tapi nak mati perlukan duit. Nak tanam, nak kebumikan, nak pakai kain kafan, nak bayar itu, nak bayar ini, apa semua perlukan duit. Lagi apa, duit tak boleh beri kasih sayang tuan-tuan. Tapi kalau tak ada duit, kasih sayang pun lama-lama hilang. Letaklah sakinah, mawaddah, warahmah, wasiti, wafaizah, wazaitun, macam-macam lah tambah. Tapi wang tak ada, duit tak ada, lama-lama kasih sayang pun hilang. Asal lapar je I love you, asal lapar je I love you, baju koyak pun I love you, mana boleh tahan. Lagi pula dapat suami pemalas, kerja malas. Zaman dulu asyik, kalau zaman dulu kerja asyik main dam aja. Kalau zaman sekarang kerja asyik main telefon. No. Macam mana tu? Duit pun tak ada, macam mana nak hidup? Duit tak boleh beli kesihatan. Tapi nak sihat perlukan duit. Lagi, duit tak boleh buat jadi pandai. Tapi nak pandai perlukan duit tuan-tuan. Nak pandai perlukan duit. Nasib zaman sekarang ni nak belajar senang. Zakat macam-macam zakat ada. Tak ada duit, datanglah pergi universiti tu cakap saya anak yatim. Isilah borang zakat. Zakat akan tolong uruskan yuran-yuran yang dekat universiti tu. Tak kira lah universiti mana pun, yang kat Malaysia ni sekarang semua ada. Belajar tak free tuan-tuan. Belajar mahal. Kos nak belajar mahal. Macam tuan-tuan ni malam ni, belajar tak free ni. Ni kejap lagi saya buka tabung kat luar tu. Nak keluar saya minta tabung dulu. Tak adalah Paling tidak pun tuan-tuan kena pay juga. Pay apa? Pay attention. Bagi tumpuan. Jadi itulah tuan-tuan, apa kaitan dia semua ni dengan bakhil? Tuan-tuan, kalau kita bakhil tadi tuan-tuan, macam mana kita nak hidup? Macam mana kita nak anak-anak kita pandai? Macam mana kita nak bina generasi yang maju ke hadapan? Macam saya kata tadi, nak pandai perlukan duit. Macam mana kita nak daftar anak masuk universiti kalau kita pun sendiri malas? Kalau kita pun sendiri tak mau keluarkan duit kita. Kita sendiri tak nak keluarkan belanja, melabur untuk anak kita jadi pandai. Macam mana kita nak majukan ekonomi agama kita, dalam masa yang sama kita kedekut. Kita tak nak majukan ekonomi agama kita. Dalam masa yang sama kita tak nak support ekonomi agama kita. Jadi bila agama kita nak maju? Kita kadang-kadang tengok, ini bangunan orang ni penuh aircon, bangunan cantik gini. Tapi tuan-tuan tengok tak sumbangan daripada komuniti dia macam mana? Dan kita sepatutnya kita kena ambil contoh dan kita apply dalam komuniti kita supaya apa? Supaya ekonomi agama kita makin kukuh dan makin kuat. Itu yang saya kata tadi. Kalau kita bakhil, macam mana kita nak maju ke depan? Kalau kita bakhil, macam mana dapur nak berasap? Bak kata orang beli, Mina, itu hari aku bawa bagi satu bungkus besar punya mancis, takkan dah habis kau pakai? Yang pirang beli mancis, habis ikan, ayam, beras, sayur tak payah beli ke? Semua kena beli. Itu masalah kalau bakhil. Kalau kedekut, macam mana nak hidup?
Takkan nak makan asap aja, makan mancis mana boleh. Mancis guna untuk hidupkan api. Dah hidupkan api, nak masak apa pula ada kalau bahan masak tak ada. Jadi pusing kanan, pusing kiri, semua perlukan duit. Dan kalau kita bakhil tuan-tuan, bukan setakat orang terdekat je tak suka, orang yang jauh pun tak suka, Nabi pun tak suka, Allah lagi tak suka. Allah tak suka tuan-tuan orang bakhil, Nabi pun tak suka orang bakhil. Pasal apa? Pasal orang bakhil ni, dari sudut pandangnya, dia akan menampakkan agama kita ni sebagai apa? Dia akan menampakkan agama kita ni macam buruk. Dia nampak macam agama kita ni macam sempit. Sedangkan agama kita ni bersifat luas, menyeluruh. Sedangkan agama kita ni bersifat supportive, saling bantu-membantu, saling tolong-menyolong. Tapi untuk orang yang bakhil ni, dia tak pandang semua tu. Yang dia fikir duit dia selamat dalam briefcase, tak usik, cukup, dah. Tapi dia tak fikir besok dia mati, duit tu pergi mana. Jadi itu masalah orang bakhil ni. Jadi tuan-tuan, jangan jadi bakhil. Ada rezeki, banyak-banyakkan sedekah. Sedekah yang paling afdal, sedekah dekat orang yang terdekat, ahli keluarga kita, saudara mara kita, kawan-kawan yang terdekat, jiran-jiran sebelah. Masak lebih. Teringin nak makan kari ayam, beli ayam 2 ekor, masak lebih, bagi jiran sebelah. Dapat pahala. Teringin nak makan ayam paprik, daging paprik, beli daging 2 kilo, masak, bagi jiran sebelah, sama-sama merasa. Itu baru nama pemurah. Itulah yang dianjurkan oleh Islam. Saya pun selalu ingatkan dekat isteri saya, kalau masak dalam sebulan sekali, 2 kali tu, masak lebih sikit, bagi jiran sebelah. Mana jiran sebelah saya ada Cina, ada Melayu, bagi je, Cina tak Cina, bagi je, tak apa, tak ada masalah. Berbuat baik untuk orang yang berlainan agama tak ada masalah. Bahkan itu satu dakwah. Lama-lama dia tengok, Islam ni kena macam ni, baguslah agama Islam ni. Dan mungkin lama-lama hati dia akan tertarik untuk masuk Islam. Sebab macam tu je kadang. So ini boleh dipraktikan. Sebab dia tak pakai jumlah banyak pun, dia tak pakai banyak mana pun. Masak sikit, bagi jiran sebelah-sebelah, okey tu. Ataupun masak sikit, 30 bungkus, 40 bungkus, letak dekat surau ni. Lepas maghrib kan boleh ambil seorang sebungkus. Okey tu. Ini boleh diamalkan pelan-pelan, sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Kita akan rasa keindahan sedekah ni bila kita selalu buat, kita akan nampak keindahan sedekah ni. Saya ada kenal satu orang, Tauke Petron, dekat Petron Sungai Besi. Dia seorang perempuan, dah tua dah. Suami dia dulu bekas pemain bola negeri Pahang. Saya kenal, saya panggil dia dah macam mak-mak lah ni. Saya panggil dia mak-mak lah. Saya panggil dia mak-mak. Nak bagi tahu pemurahnya mak-mak ni, dia kalau jumpa mana-mana orang, pergi, contohlah pergi rombongan, pergi lawatan, orang yang jaga dekat contohlah lawatan, nak kata lawatan mana contohlah kalau kita pergi lawatan, pergi muzium lah, kata pergi muzium negara lah. Pergi muzium negara, orang-orang yang ada dekat, yang kerja-kerja dekat muzium negara, tukang-tukang guard security tu, dahulu 50, nanti ni awak kongsi, 3 orang beli minum ya, beli makan. Dia hulur macam tu. Dan bukan sekali dua saya nampak, kerap. Mana-mana pergi dia akan hulur. Mana-mana pergi dia akan hulur. Dan rezeki dia murah. Sebab apa? Sebab Nabi kata bal yazdad. Ingat tak kuliah lepas saya kata, Nabi kata orang yang sedekah ni rezeki dia akan murah. Bal yazdad. Nabi ulang 3 kali. Akan Allah tambah, lipat ganda. Jadi itu yang berlaku, saya nampak efek dekat dia. Daripada patron dia 1, sekarang patron dia ada 3. Daripada 1 patron, sekarang dia ada 3 patron. Dekat Terengganu pun ada. Saya pun terkejut. Dan saya kenal dia lama dah.
Dan dia berkawan pun dengan orang-orang yang lebih kurang perangai macam dia juga. Antara sepupu dia Prof Muhayya tu sepupu dia, dan lebih kurang juga perangai. Nampak orang jalan-jalan nampak ni hulu. Saya kata, macam ni patut umur dah 80, 79 ke 78 dah lebih kurang, boleh drive kereta daripada sini, boleh balik ke Pahang, boleh balik KL semula. Mata dia terang jelas drive kereta malam. Dalam umur 70 lebih tu boleh jalan sana, boleh jalan sini. Dia ada buat pengurusan jenazah. Dapat panggilan urusan jenazah dekat Kelang, daripada KL pergi turun Kelang, pergi buat urusan jenazah. Percuma. Lepas tu balik lagi semula KL. Dalam umur 70 lebih, dekat 80, 79, 78 lah umur dia lebih kurang sekarang, kalau saya kira-kira balik. Berkat apa? Berkat sedekah yang tu lah. Berkat sedekah yang tu. Rezeki dia bertambah dengan kesihatan dia yang Allah bagi, dan ingatan dia kuat. Saya pernah dengar dia duduk Temenang tu, sambil-sambil dia tunggu, saya tak tahu lah dia tunggu siapa waktu tu. Sambil-sambil dia duduk tunggu Temenang, rupanya dia duduk baca murajaah baca surah apa, lebih kurang surah Mursalat ke, lebih kurang macam tu lah, surah yang ke-20, juzuk ke-29. Surah-surah dalam juzuk 29. Saya tak berapa ingat surah apa yang dia duduk baca tu. Dalam umur 70 lebih tu. Tu keberkatan sedekah tu. Jadi rugi kalau kita jadi orang yang bakhil, tuan-tuan. Sebab orang bakhil ni bukan setakat orang pun tak suka, Nabi pun tak suka, Allah lagi tak suka. Ini mana pula saya dapat? Saya bukan duk mandai-mandai. Ada hadis dia, ada juga ayat Quran dia. Ada hadis yang dia kata, ada satu kali sahabat Nabi ni tanya Nabi ni tengah duduk, sahabat tanya, ayu sedekah afdal? Sedekah yang mana yang afdal, tuan-tuan? Dalam hadis ada banyak. Sedekah yang afdal ni dia ada banyak jenis. Tapi untuk yang ni jawapan dia rare. Pasal apa? Pasal Nabi dia bukan jawab sedekah kepada orang ahli keluarga ni, tak. Tapi Nabi kata apa dia? Waktu apa? Tahsyal faqr. Maksudnya apa? Sedekah mana yang paling afdal? Sedekah bila kau rasa kau takut miskin. Sedekah bila mana kau rasa kau takut miskin. Itulah sedekah yang afdal. Hadis ni hadis hasan. Dia bukan hadis sahih. Hadis hasan, grade yang kedua. Dia kalau ngaji lagi, dia ada grade yang ketiga lah ni. Dia sahih li zatihi, sahih li ghairihi, hasan li zatihi, hasan li ghairihi, yani hasan li zatihi. Grade nombor 3. Nah. Dia kategori hadis hasan. Boleh pakai tak? Boleh pakai. Maksudnya Nabi nak kata apa dia? Ubat untuk kita rasa resah, takut kepada hilang dunia adalah dengan bersedekah. Ubat kita rasa resah, gelisah, takut hilang dunia adalah bersedekah. Dengan sedekah, ala tatma'in. Saya lupa dah ayat tu. Ala bi dzikrillah tatma'innal qulub. Dengan kita mengingati Allah ni, dia dapat apa? Dapat melembutkan, melunakkan hati kita ni, daripada hati yang resah gelisah, tak tentu hala, tak menonong, tak ada kerja apa. Dengan sedekah kita dapat tenangkan, dapat jinakkan hati kita. Sebab tu Nabi kata, bila sahabat ditanya, ayu afdal sedekah, sedekah mana paling afdal? Sedekah waktu kau rasa kau takut miskin. Waktu kau ditakut miskin sangat, kau sedekah lah. Nabi pun waktu nak meninggal, dia tak ada banyak duit. Bahkan dia risau duit yang dia ada dalam poket dia. Saya ada cerita kot bulan lepas, 7 dinar yang ada dalam poket dia tu. Sebelum dia wafat, dalam poket dia ada 7 dinar. Dan dia sangat takut dengan 7 dinar yang ada dalam poket dia tu. Sebab apa? Sebab nanti Allah akan tanya, kau simpan 7 dinar ni nak buat apa? Dia takut Allah tanya nanti. Jadi dia mula rasa resah gelisah. Keresahan dia tu membuatkan para sahabat ni bertanya-tanya, apa hal Nabi ni?
Jadi Nabi pun cakap, aku risau, dalam poket aku ni ada 7 dinar. Bukan banyak tuan-tuan, 7 dinar. Kalau ganti dengan duit ringgit kita mahal lah. Tapi pada waktu tu 7 dinar ni ibarat 7 ringgit, 70 ringgit je. Waktu tu lah. Bukan macam sekarang lain. Kalau kira-kira balik memang mahal dinar ni. Nabi fikir, ada 7 dinar ni, apa aku nak buat ni? Takut nanti bila Nabi wafat, Allah tanya, 7 dinar ni kau nak buat apa? Lalu para sahabat ni pun keluar nak tolong Nabi. Dia keluar pergi cari orang yang susah, yang perlukan duit. Akhirnya dia jumpa dan dia agihkan 7 dinar ni tadi. Dan dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, 7 dinar khalas, settle semua. Dah dibagi dekat orang yang memerlukan. Maka lepas daripada itu, muka Nabi yang tadi resah gelisah, tak tentu hala tadi tu, terus jadi aman, damai, tenang. Hilang resah. Sebab Allah angkat keresahan yang ada dalam hati Nabi. Allah angkat keresahan. Sebab apa? Sebab Allah dah janji dah. Dengan sedekah Allah dah janji, wala khaufun alaihim, tiadalah rasa takut bagi mereka, wala hum yahzanun, dan tiadalah bagi mereka rasa sedih untuk orang yang sedekah ni. Dan itu buktinya Allah angkat seorang Nabi yang asalnya ada 7 dinar dalam bukit, dan dia rasa resah gelisah dengan 7 dinar ni tadi. Lalu 7 dinar tu pun diagih kepada orang yang memerlukan, dan serta-merta hatinya terus tenang. Maksudnya Allah angkat keresahan yang ada pada hati Nabi tadi, maka muncullah muka ketenangan. Kita boleh beza tuan-tuan, muka orang yang tenang, muka orang tak tenang ni. Orang tak tenang ni tidur malam pun kadang susah, siap kena makan ubat. Tapi kalau orang tenang, senang je. Nak tenang nak tengok orang banyak tenang waktu bila? Waktu solat Jumaat. Waktu solat Jumaat ramai benar orang tenang. Macam mana? Sengguk-sengguk. Tenang lah tu waktu solat Jumaat. Pasal apa? Pasal pada waktu solat Jumaat banyak barakah. Banyak barakah. Malaikat banyak turun pada waktu Jumaat. Dan waktu Jumaat ni juga banyak, waktu solat Jumaat tu banyak waktu-waktu yang berkat. Jadi bila kita datang masjid untuk solat Jumaat, kita akan rasa tenang. Dan tahap ketenangan tu bergantung lah. Ada orang yang badan dia pernah lesu, dengan ketenangan yang ada pada waktu tu, badan dia nak rehat, jadi dia tertidur sekejap. Itu tanda-tanda kawasan tu berkat, tuan-tuan. Kalau kita pergi satu-satu tempat, nak tidur punya payah, rasa macam macam kaki kena gelitik, macam ketiak kena usik, macam muka kena gosok dengan kain. Itu tempat tak berkat dah tu. Ngaji-ngaji banyak-banyak sikit. Tapi kalau kita pergi satu tempat, kita rasa aman, damai, tenang, baring sekejap dah tidur, tu tempat tu aman dah tu. Ada beza tuan-tuan, kalau kita pergi rumah orang-orang yang soleh, kita akan rasa yang macam tu lah. Walaupun rumah dia tu tak ada aircon, rumah tu tak ada aircon, rumah papan, zinc apa, memang atap tu zinc je, ceiling pun tak ada. Kalau psikologi panas. Tapi berkat apa? Berkat dia punya soleh ni tadi, dia punya solat banyak, ngaji banyak, zikir banyak, rumah tu rasa aman damai, baring boleh tidur lena. Panas-panas boleh tidur lena ni. Berkat. Itu nak kata berkat tadi. Jadi ni tadi Nabi kata apa? Sedekah yang paling baik adalah sedekah yang bila kita rasa kita takut miskin. Jadi tuan-tuan, agak-agak kalau lepas ni kita rasa macam ada ragu-ragu takut miskin, banyak-banyak sedekah. RM1 pun tak apa, tak masalah pun. Allah tak marah pun kalau kita sedekah RM1. Suka lagi ada lah. Dia amal, dia biar sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Jangan daripada bukit makin sikit. Itu terbalik. Bila yang itu Nabi tak suka. Tapi kalau Allah dengan Nabi suka, sikit-sikit lama-lama jadi bukit, itu tak masalah. Hari RM1, esok RM1, esok RM1. Dah lama-lama bosanlah RM1, naik RM2 lah, RM2. Tiba-tiba naik gaji. Naik gaji.
tambahlah RM5, RM5, macam itulah. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Janganlah ini hari masuk 50, esok dah tak masuk, esok dah tak masuk, esok dah tak masuk, minggu depan tak masuk, bulan depan tak masuk, tahun depan pun tak masuk. Kan malaikat tanya, bila dah kau nak sedekah lagi? Itu hari dah masuk 50. Itu hari. Ini dah berapa tahun ganti. Malaikat pun menunggu-nunggu bila kita nak sedekah. Lama benar, masuk 50 je pun. Lama benar nak masuk lagi. Sampai malaikat pun tanya, bila lagi Muhammad ni nak masuk? Itu hari sedekah 50 sampai bertahun-tahun dia punya jamak sedekah dia tu. Tak nak macam tu. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit, no problem. Daripada bukit lama-lama jadi sikit, itu problem. Jaga-jaga. Okey. Lagi ada satu lagi hadis. Al-bakhilu ba'id min Allah, ba'id min al-jannah. Bakhil, kedekut, ba'id min Allah, jauh daripada Allah. Wa ba'id min al-jannah, dan jauh juga daripada syurga. Ni saya kata tadi ni. Allah pun tak suka orang bakhil. Disebabkan Allah tak suka dengan orang bakhil, Allah letak dia jauh. Allah tak nak dengan orang bakhil ni. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi berlumba-lumba nak sedekah. Abdul Rahman bin Auf sedekah. Sayyidina Umar Al-Khattab sedekah. Ya Rasulullah, untuk Islam aku bagi separuh hartaku. Nabi tanya, kau bagi separuh, habis anak bini kau nak guna apa? Kau nak hidup lagi, nak pakai apa ni? Tak apa, Allah dan Rasulnya ada. Datang pula Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya Rasulullah, semua hartaku kau ambil, semua untuk Islam. Tak cengang Umar Al-Khattab, aku ingat aku menang dah, bagi separuh. Datang Abu Bakar, dia bagi semua. Tercengang Umar Al-Khattab dengan Nabi-Nabi sekali. Habis apa nak bagi anak isteri makan apa semua ni? Kau nak hidup lagi macam mana? Tak apa, Allah dan Rasulnya ada. Sahabat Nabi berlumba-lumba nak jadi seorang yang pemurah. Pasal apa? Pasal dia tahu orang yang bakhil ni jauh daripada Allah, jauh daripada syurga. Dan qaribun minan nar, dekat pula dengan api neraka. Na'udzubillahi min zalik, tuan-tuan. Tak nak kita termasuk dalam golongan yang macam tu. Minta jauh, tuan-tuan. Minta jauh. Na'udzubillahi min zalik. InsyaAllah kita bagi laluan untuk azan sekejap.
InsyaAllah kita sambung sikit lagi tuan-tuan. Hadis yang seterusnya tuan-tuan, Abu Sa'id Al-Khudri kata apa tuan-tuan? La tajtami'ani fi mu'min al-bukhl wa su'ul khulq. Tidak akan dimasukkan, dihimpunkan orang-orang yang ada dua perkara ni bersama dengan orang-orang muslim, dengan orang-orang yang beriman. Apa dia? Al-bukhl, orang yang bakhil lah. Bukhl ni orang yang bakhil. Dan yang kedua adalah su'ul khuluq, orang yang berakhlak yang tidak baik. Berakhlak yang tidak baik, yang kurang baik. Jadi untuk dua orang ni, dua jenis manusia ni, dekat akhirat nanti dia tidak akan dihimpunkan bersama dengan orang-orang mukmin. Dia akan himpunkan dengan geng yang lain. Macam awal-awal tadi saya kata, berbahagialah kita kalau kita dapat dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan para nabi, para salihin, para ulama dan lain-lain. Dan amat duka cita dan celakalah kalau kita tiba-tiba besok kita bangkit, tengok-tengok ini siapa pula ni, orang yang tak kita kenal, dengan orang-orang yang bukan dijanjikan syurga. Itu kita risau. Jadi untuk orang yang ada dua sifat ni, dia tidak masuk dengan golongan yang pertama tadi. Dia mungkin akan masuk pada golongan yang kedua. Apa dia ciri-ciri dia? Orang tu dia ada bukhul, iaitu bersifat bakhil, dan juga su'ul khuluq, berakhlak dengan akhlak yang kurang baik, akhlak yang tidak baik. Ada satu cerita tuan-tuan. Cerita ni berlaku zaman Nabi. Hindun ni isteri kepada Abu Sufyan. Pada satu hari Hindun datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, suami aku si Abu Sufyan kedekut benar. Jadi apa aku buat? Aku ambil duit dia sikit. Nabi tanya, kedekut macam mana Abu Sufyan ni? Dia bagi ni duit ni tak cukup, dia belanja anak tak cukup, belanja dapur tak cukup, ni tak cukup. Tapi dia bagi sikit sangat, tak cukup. Yalah, beras sekarang dah RM30, dia bagi RM15, mana nak cukup? Kang ayam sekilo berapa ringgit? Seekor dah RM15. Dia bagi RM10, dah tak cukup RM5. Jadi Abu Sufyan bagi duit tak cukup. Jadi aku sebagai isteri ni, aku ambil duit Abu Sufyan ni senyap-senyap. Abu Sufyan tak tahu aku ambil duit dia ni. Jadi macam mana? Nabi pun kata, oh macam tu. Tak apalah, apa yang kau ambil itu, ambillah selagi mana untuk mencukupkan apa yang perlu. Kalau nak ambil lebih, kena bagi tahu. Tapi kalau setakat ambil untuk cukup beli beras, untuk cukup beli ayam, untuk makan makanan, beli bahan-bahan basah dapur, tak masalah. Nabi kata macam tu. Jadi Hindun pun okey lah, dia balik rumah. Lepas ni kalau Abu Sufyan bagi duit tak cukup, pandai-pandai aku ambil lah duit Abu Sufyan ni. Tapi jangan ambil melampau pula. Ayam seekor RM15, kita ambil sampai 500, tak boleh ha? Jangan ambil melampau sampai boleh beli handbag Gucci, sampai boleh beli handphone macam-macam yang mahal-mahal. Ambil sekadar untuk melepaskan keperluan. Bak kata Nabi, sekadar tadi kau nak lepas beli beras, beli ayam kan, ambil kadar tu dah ha? Itu je lah. Ambil lebih-lebih kena bagi tahu. Jadi isteri, kalau suami bagi tak cukup, ambil. Tapi lebih baik bagi tahulah. Lebih baik bagi tahu. Kadang-kadang suami ni dia bukan apa. Kadang-kadang dia jarang-jarang pergi pasar, jadi dia jarang-jarang beli barang, dia tak berapa tahu. Kalau dapat suami jenis yang pergi pasar sama-sama, jalan sama-sama, alhamdulillah. Kalau rasa kadang-kadang suami ni tak apalah, aku bagi duit, kau pergilah beli. Kadang-kadang dia tak tahu harga, bagi tahu je lah, bang tak cukup duit lah bang. Oh ni ayam ni ikan ni. InsyaAllah suami tu bagi. Biasa geng bapak-bapak ni senang, simple je. Kadang-kadang misai je lentik. Kadang-kadang ketua polis negara pun Tapi kalau dengan isteri, kalau isteri faham, cakap elok-elok, dia okey je. Panglima askar pun sama je. Saya kawan dengan Kagat kan, kawan-kawan saya ramai askar kau agama tentera. Muka garang, senyum sikit. Senyum pun payah. Tapi kalau isteri explain, okey, bagi, tak masalah. Yang penting orang lelaki ni kena bagi dia faham je. Janganlah banyak mongot.
Satu lagi orang lelaki pantang kalau orang yang merungut. Cakap elok-elok, jangan merungut-rungut. InsyaAllah. Jadi apa yang benar tuan-tuan untuk kita jadi seorang yang pemurah? Banyak manfaat untuk kita jadi orang yang pemurah. Elakkan diri kita daripada orang yang jadi orang yang bakhil. Sebab apa? Banyak dah tadi saya cerita. Orang bakhil ni sekian kan. Jadi apalah dayanya untuk kita ni sebagai manusia, jadilah orang yang berapa? Rajin bersedekah. Jadilah orang yang pemurah. Nampak tabung hulu sikit. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Jangan bukit lama-lama jadi sikit. Sebab apa? Dalam Islam tak miskin. Tak miskin apa tuan-tuan? Tak miskin bila kita bersedekah, dan tak kaya kalau kita jadi bakhil. Orang yang bakhil ni takkan kaya tuan-tuan. Dia rasa macam duit dia banyak, tapi sebenarnya dia rugi. Sebab apa? Sebab harta kita yang sebenar-benarnya bukan dekat dunia. Apa yang ada dekat dunia kita akan tinggalkan. Dan harta kita yang sebenar adalah besok bila kita mati, kita meninggal, apa yang kita sedekahkan, itulah yang jadi kita punya harta. Itulah yang kita panggil tuaian akhirat. Moga-moga kita jadi orang yang macam tu tuan-tuan. Dan rajin-rajinlah buat amal jariah, sedekah amal jariah. Pasal apa? Pasal Nabi cakap lah, bila idza mata abna Adam, bila mati anak-anak Adam ni, bani-bani Adam, besok kita mati, akan terputus segala perkara kecuali 3. Yang pertama sekali apa? Sedekah amal jariah. Yang kedua, ilmu bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh. Pasal apa Nabi kata amal jariah dulu? Pasal sedekah amal jariah ialah yang paling mudah. Tuan-tuan, nak bagi ilmu yang bermanfaat susah tuan-tuan. Nak kena pergi belajar dulu. Dah belajar pandai, kena belajar ilmu bercakap. Dah bercakap pandai, mesti kena ada isi. Nak sampai ke ilmu bermanfaat susah. Nak anak yang soleh pun payah juga. Nak didik anak nak nampak, nak sampai level soleh tu. Yang paling mudah untuk kita buat apa? Amal jariah lah. Tuan pengerusi apa tak cukup? Kipas tak ada. Okay. Besok saya bagi kipas 10. Cukup? Okay, cukup. Amal jariah. Itu paling senang. Tuan pengerusi apa tak cukup? Ni apa tak cukup? Ni pandai-pandai lah tuan-tuan. Yang penting buatlah amal jariah banyak-banyak. Besok meninggal, tiba-tiba dekat mizan. Tahu tak mizan? Tempat timbang tu. Kiri, na'uzubillah, kiri berat pada kanan. Kita dari saudara. Habislah aku ni kan, masuk neraka ni kan. Tiba-tiba datang tak pahala mana-mana ni. Guduk pun masuk. Ni. Dah sama. Masuk lagi ni, dah berat belah kanan. Malaikat bertanya, ni kau faham masuk sini, kau pahala mana ni? Ni dulu si Pulan-Pulan masa hidup dia pernah sedekahkan kipas. Kipas ni berpusing 50 tahun. Jadi akulah pahala dia. Masuk. Datang pahala yang tak mana-mana kita tahu. Kita pun tak ingat yang kita dah buat. Itu kelebihan amal jariah. Jadi janganlah kita bersifat bakir tuan-tuan. Marilah sama-sama kita jadi seorang yang pemurah. Mulalah sikit-sikit. Mulalah sikit demi sedikit. Langkah yang kecil lama-lama dia akan jadi besar. Langkah yang kecil lama-lama dia akan jadi besar. Langkah pertama memang selalunya akan susah. Kita akan rasa berat nak bersedekah ni. Tapi lama kelamaan kita akan rasa senang. Sebab kita dah biasa bersedekah. Jadi sekadar itu je lah tuan-tuan. Saya mohon maaf salah dan silap. Jika ada terkasar bahasa, tersalah kata dan sebagainya, saya mohon maaf salah dan silap. Itu adalah kelemahan saya sebagai manusia dalam menyampaikan ilmu. Apa yang baik ini semua datang daripada Allah SWT, dan mana yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Mana yang baik dijadikan tauladan dan yang buruk itu jadikan sempadan. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.